T-Team. Namun sekali lagi. Oh, dan itu dia. Dalam kita menanti ataupun menyaksikan ulang tayang tadi, pasukan Lions 12 melalui ketua pasukannya Safwan Baharudin. Siapa lagi kalau bukan Safwan yang gemar menjaringkan gol. Dan di minit ke-23 ini beliau meluru sekali lagi untuk menjaringkan gol rembatan dari luar kotak. Oh, satu percubaan yang boleh dikatakan cerdik kerana kita lihat lantunan bola terus mendatur di hadapan Syaril yang jangkauan beliau sedikit tidak jangkau dengan tepat, di mana bola melantun sedikit di hadapan beliau sebelum beliau ditewaskan. Percubaan yang begitu cantik oleh Safwan daripada luar kawasan 18 yard. Itu gol peribadi kedua beliau pada musim ini. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Richard, satu gol yang cukup cantik, cukup menarik yang dijaringkan oleh Safwan dari luar kotak. Dengan tenang menewaskan Syaril Syahri. Jadi di minit ke-24, Lions 12 dihadapan oleh Nelson. Ini peluang untuk pasukan T-Team. Oh, dan itu dia. Satu jaringannya cukup menarik daripada Nelson San Martin, akhirnya berjaya menjumpai gol penyamaan untuk pasukan T-Team di minit ke-63 dari sepakan percuma dan tepat tidak dapat diselamatkan oleh Izwan Mahmud. Richard sekali. Ya, saya rasa satu percubaan aplikasi teknik yang begitu mantap dilakukan oleh Nelson, betul-betul di sudut sebelah kiri, di mana menidakkan Izwan untuk melakukan apa-apa untuk menyekat percubaan itu. Kita lihat betapa baiknya aplikasi teknik melepasi benteng pertahanan di bahagian dalam kaki dan melengkung sedikit betul-betul ke penjuru sebelah kiri. Sayang Izwan tidak mampu melakukan apa jua untuk menidakkan percubaan itu. Segala yang terkandung di dalam buku teks permainan bola sepak itu telah diamalkan, dilakukan dengan tepat oleh pemain kelahiran Chile ini, Nelson San Martin. Dan akhirnya memecah kebuntuan sendiri dan menjaringkan gol pertama peribadi beliau musim ini dengan gol penyamaan untuk pasukan T-Team.